Macam mana nak hilangkan smile line? Dia ada banyak cara. Salah satu cara adalah hydration. Kalau smile line awak tu macam umur awak masih lagi bawah 30, macam 29 ke bawah, awak pakai hydration. Sebab smile line tu dia adalah garis halus, fine line. Garis halus tu tercetus disebabkan kulit kita jadi kering ataupun kulit kita tak cukup hydration. Bila kita pakai hydration, dia akan kurangkan benda tu. Tapi kalau umur awak 30 tahun ke atas ataupun 35 tahun ke atas dan awak dah pakai hydration, nampak macam dia improve sikit tapi macam tak cukup macam puas hati, baru awak tambah retinol. Dia akan bantu improve untuk smile line. Sebab retinol dia adalah untuk fine line. Dia adalah untuk isu yang macam tu dan jerawat yang middle. Jerawat yang tak kritikal. Tapi sebelum awak nak pakai retinol, awak tengoklah kalau umur awak masih 20-an, 29 ke bawah, pakai dulu hydration. Lepas tu tengok, improve tak? Kalau rasa macam, sebabnya awak punya fine line dah kritikal walaupun 29. Awak buat rutin hydration dan retinol. Retinol tu akan boostkan collagen. Lepas tu yang ni boost collagen. Kalau awak tak nak pakai retinol lah, yang ni hydration, boost collagen. Tapi kena konsisten yang ni. Key dia adalah hydration dulu, lepas tu retinol. Tapi kalau umur kita 30 tahun ke atas, buat terus dua-dua.